Akak Hiris, apa tu kak? Ni lah Daziao Noodle. Aku tengah jalan-jalan dekat area Bukit Bintang ni. Aku ternampak satu kedai mantap mi tarik. Aku rasa kedai ni macam boek je. Jom kita tengok mantap ke tak mantap. Assalamualaikum kak. Salam. Kak, dekat sini kak, apa mi tarik yang lain daripada yang lain lah kak? So kita ada beef ramen, Daziao Noodle ataupun fried rice. Kalau macam tu kak, antara tiga ni, mana akak rasa yang paling lain daripada yang lain? Saya rasa boleh try beef Daziao Noodle lah. Beef Daojiao Noodle. Ya. Kak, dekat sini kan jual mi tarik kak. Ya. Kalau saya nak tarik hati akak ke hati saya boleh kak? Tarik ke hati awak. Kita tengok dulu macam mana. Okeylah kak, bolehlah kak bagi saya Daojiao kak. Ya, Daziao Noodle. Kak, akak Hiris, apa tu kak? Ni lah Daziao Noodle ataupun dikenali sebagai mi hiris lah. Mi hiris? Ya. Oh, ni tepung ni tebal-tebal ni kak. Pakai tepung apa kak? Tepung gandum dengan tepung ubi kayu je. Kak, Ya. ini tengah goreng apa ni kak? Ni kita tengah goreng fried Daziao Noodle. Fried Daojiao Noodle Yang kak? mi paling pelik tadi. Yang paling pelik tadi Nanti kak, kalau dah siap, agak panggil saya boleh Okey, boleh. So ini fried Daojiao, Fried Daojiao nasi goreng dan beef ramen. dengan beef ramen. Kak, kedai ni dekat mana kak? Kita dekat Bukit Bintang, sebaris dengan MyBank Bukit Bintang. Buka pukul 12 tengah hari sampai pukul 2 pagi. Tak tutup, kita buka setiap hari. Kak, ni banyak sangat akak makanan. Ya Apa ke? kata akak teman saya makan kak? Okey, boleh. Jom kita makan sama-sama. Okey kak, tu baik kak. Terima kasih.